Okey. Ni pump ni senang je. On. Bunyi Okey, masuk dekat sini Okey. So kita masuk dekat sini. Kita pump. Simple. Kena bawa ni, geng. Pergi mana-mana kalau ada pancit, boleh guna ni. Terus naik. Tengok lah dekat sini pressure dia. Boleh nampak dekat sini pressure dia. Okey. Boleh nampak dekat sini dia naik slow sikit. Ni pakai adjustable kita pakai adjustable untuk kereta ni. Kita pakai adjustable. So kena angkat sikit. Nak pump dia kena angkat sikit. Bawa ronda. Dik, berapa ni nak jual, Dik? Satu apa? Satu apa? 1, 2. 10,000 boleh? Tak boleh? 7,000? 7,000? Boleh? 7? So ni tak harga ya, 7,000 ke berapa, try offer lah. Tak sempat lah nak main ni. Okay. Tayar belakang kita pump dulu. Sebab kita nak run ni, lama tak run. 2 bulan dah rasanya, 2 bulan. Tapi engine still okay. Satu kali jumper, satu kali hidup. Agak-agak geng. Agak-agak lah berapa ni. Si color pink. Color pun dah rare ni. Nak letak berapa? Dekat market sekarang ni. Tak kira market lah, tak kira market. Cuba berani offer berapa? Ngam. WhatsApp Boss RK, geng. Boss RK bukan setakat kabinet, geng. Kereta rare pun ada. Macam-macam lah. Okay. Macam-macam lah ada. Boleh je Roger Boss RK. Nak harga padu, harga tak masuk akal, harga tergila. Senang cakap, harga ikut dia, nak bubuh lah. Dia bukan kucang market. Sebab dia niat dia sedekah, itu saja. Okey. Siap pump, kita test satu round. Mana driver kita ni? Tak sampai aku. Okey, yang ni kita kena cukupkan 3 tau. Okey, kena tutup KPA 40 KPA. Tengok disk. Ni disk pun dah tebuk Ni dah tebuk. Dia tebuk ni buat apa sebenarnya? Okey, tebuk ni untuk apa ni? Supaya cepat sejuk tau. Bila break kau break pap. Dia tak sempat nak keluar bara lah. Untuk tahan kan panas. Enjin dia meh. Okey. Enjin dia, geng. Senyap, geng. Sangat senyap. Okey, senyap sangat. Okey. So, kita apa-apa pun kita test dulu. Satu round. Kita test dulu. Angin dah full. Let's jump. Off dulu, simpan balik lah. So yang ni kena simpan balik. Okay. Mana bag dia tadi Atas.
Okey. Beg kita simpan dekat sini. Man mana ni, Man? Ha? Sekejap, kita panggil Man. Okey. Cepatlah. Okey. Sekejap nak test dulu dia.